Nak khabar ni, siap mu tahu ke tak? Sesetengah daripada perkara yang kita ambil mudah pada hari ini pernah diharamkan suatu ketika dahulu. Ia diharamkan walaupun tidak memberikan apa-apa kemudaratan. 9 perkara biasa diharamkan suatu ketika dahulu. Popcorn atau betih jagung diharamkan dari pawagam semasa era filem senyap. Ketika itu, filem adalah satu bentuk hiburan yang dinikmati oleh kelas atasan yang tidak buta huruf dan dapat membaca sari kata dalam filem. Pawagam telah dilengkapkan dengan perabot mewah untuk memenuhi sasaran penonton. Lantai ditutup dengan permaidani dan kapet mahal. Pemilik teater tidak mahu kepingan betih jagung merosakkan kapet mereka. Jadi mereka mengharamkannya walaupun ia merupakan makanan jalanan yang lazim dijual pada masa itu. Ini berubah semasa Great Depression apabila filem-filem bersuara yang pertama muncul. Ia membuka peluang kepada kelas yang lebih rendah untuk memasuki panggung wayang. Penjual popcorn melihat potensi pasaran yang besar dan memindahkan kedai mereka lebih dekat dengan pawagam. Pemilik pawagam kemudian menyedari mereka akan mendapat lebih banyak keuntungan jika mereka menjual popcorn itu sendiri. Jadi mereka membuka kedai popcorn sendiri di pawagam mereka seperti mana yang wujud pada hari ini. Bowling adalah salah satu lagi sukan yang diharamkan oleh Raja-Raja Inggeris dahulu. Raja Edward III telah mengharamkan bowling pada tahun 1366 kerana ia mengganggu orang untuk berlatih memanah. Raja Edward IV melarangnya lagi pada tahun 1477 bersama dengan beberapa sukan dan permainan lain. Atas kebimbangan, sukan-sukan ini menghalang orang daripada mempertingkatkan kecekapan menggunakan panah. Raja Henry VIII juga mengharamkan bowling walaupun beliau seorang pemain bowling. Seperti dahulunya, larangan itu diarahkan kepada pemanah yang mana dilihatnya menghabiskan lebih banyak masa bermain bowling daripada berlatih memanah. Pada tahun 18, Ketua Polis Paris mengisytiharkan bahawa wanita perlu mendapatkan izin dari ibu pejabat polis sebelum memakai pakaian lelaki. Pada tahun 1892, undang-undang telah diperbaharui untuk membolehkan wanita memakai seluar dengan syarat mereka memegang tali kuda pada setiap masa. Pada tahun 1969, Ketua Polis masa Paris diminta oleh Majlis Bandar untuk memansuhkan undang-undang ini. Beliau enggan. Tetapi, pegawai polis wanita Paris kemudiannya memakai seluar panjang sebagai sebahagian daripada pakaian seragam mereka. Satu lagi percubaan untuk memansuhkan undang-undang itu gagal pada tahun 2003 selepas menteri yang menjaga kesaksamaan jantina mengatakan tidak perlu mengubah peraturan itu kerana ia tidak lagi dikuatkuasakan, dan akhirnya undang-undang ini dimansuhkan pada 31 Januari 2013.